Kenapa perlu uruskan duit kita? Sebab duit tu adalah tanggungjawab kita. Semua perkara dalam hidup ni kita perlu uruskan dia. Termasuklah juga dengan duit kita. Bukannya boleh buat suka-suka. Sebab apa? Pertama, sebab harta itu adalah amanah daripada Allah. Jadi setiap sen yang kita gunakan akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita guna duit tu tanpa fikir halal dan haram, kita juga yang akan terima akibatnya. Yang kedua, sebab harta ni dia boleh beri kesan kepada orang lain. Contoh, kalau kita hutang tak bayar, orang lain akan terkesan. Kita menipu, orang lain akan rugi. Kita berjudi, keluarga kita akan terabai. Jadi dalam Islam, kita tak boleh buat perkara yang boleh memudaratkan diri kita dan juga orang lain. Yang ketiga, sebab dalam harta kita ni ada hak orang lain. Ada hak untuk orang fakir, ada hak untuk orang miskin, ada hak untuk sedekah, untuk zakat dan sebagainya. Jadi, kalau kita gunakan harta kita itu sesuka hati, kita mungkin telah mengambil hak orang lain. Sebab itulah kita kena uruskan duit kita. Dalam buku Bagaimana Nak Survive Dalam Ekonomi Hari Ini, ada kongsikan tip bagaimana untuk kita uruskan duit kita secara bertahap. Fasa 1 apa, fasa 2 apa, fasa 3 apa. Kenapa? Sebab fitrah manusia tak boleh berubah sekaligus. Kalau sekaligus, kita akan tertekan, memudaratkan dan akhirnya kita akan gagal. Jadi, tekan di beg kuning sekarang.